suami saya sudah 2 hari tak pulang ke rumah. Apa yang saya nak buat, Tuan Tabib? Suami kau memang tak guna punya orang. Kalau dia balik, kau minta cerai. Kemudian kau kahwin sama saya. InsyaAllah kau selamat. Mari Encik, mari Tuan. Lelong, lelong. Ya Maulana, ya Siddiq, ya Habibi, ya Sidi. Lelong, lelong. Lelong, pilih saja yang mana satu. Lelong, lelong. Ada seorang perempuan gadis dari Damsyik. Kulitnya halus, rupanya cantik. Umurnya 18 tahun. Lelong, lelong. 50 dirham. 50 dirham. 70 dirham. 70 dirham. 300 dirham. 300 dirham. 301 dirham. 301 dirham. 525 dirham. 525 dirham. 526 dirham. 526 dirham. 730 dirham. 730 dirham. 731 dirham. 731 dirham. 900 dirham. 900 dirham. 901 dirham. 901 dirham. 1000 dirham. 1000 dirham. 1001 malam. 1001 malam. Dirham. Dirham. 1001 dirham. Ya Maulana, 1001 dirham. Ya Siddiq, 1001 dirham. 1001 dirham 1. 1001 dirham 2. 1001 dirham 3. Sila Maulana. Terima kasih. Sekarang kamu punya tuan lah. Baldu al-Malalih. Tak dun tak ashkur. Siapalah kamu punya nama? Marjina. Marjina. Mari ikut aku pulang. Tunggu. Kenapa? Allah. Abang kau? Duit aku kasih pulang dah. Apa duit yang kau? Apa duit? Kau buka mata terang-terang. 25% diskaun. Allah makku tuan. Asmara dan Asa apa gantung? Engkau lah yang gantung. Ambil duit. Jalan cepat. Jalan. Marjina, mari ikut aku pulang. Baiklah, Tuan. على سرنقون كيف الحبة تاع دمدم ما هذا هو aman يقولوا aman tidak gayu lawan tangan. Engkau yang untung, aku juga yang rugi. Marjina, masuklah. Halo ya. Masuklah. Ini sudah macam rumah kamu sendiri. Halo ya. Tidak datang, Kanda. Kamu tunggu sini sebentar ya. Ya halo ya, marilah lekas halo ya. Allah, marilah lekas. Allah mak sumpah Kanda kesian melihat Dinda bekerja sorang-sorang. Tercungging-cungging, terbalik-balik, tergolek-golek. Jadi waktu Kanda di Pekan Pusara tadi, Kanda telah membeli Marjina. Mari, Marjina. Marjina, marilah, mari. Marjina, buatlah kami ini macam saudara sendiri ya. Baiklah, Manci. Baik. Sekarang tolong Manci ambilkan air di perigi ya. Baik, Manci. Allah, apa guna ambil air perigi? Sini rumah kita paip banyak. Pasal Kanda banyak kedekut, bil air tidak mau bayar. Itu pasal air sudah kena potong. Janganlah cakap kuat-kuat. Nanti jiran tetangga luar dengar Kanda malulah. Orang tahu Kanda Kasim Baba orang kaya lah. Orang Dinda jangan pula publish Kanda orang kaya Kasim Baba kudukut lah. Tuan? Ambilkan aku punya file. Baik, Tuan.
Ini dia, Tuan. Pensel. Sekarang kamu boleh turunkan kamu punya tanda tangan. Ya Kanda, ini surat pajak. Pajak? Allah. Kamu kasih aku malu lah. Ini ambil lain file cepat. Baik, Cepat. Tuan. Ya Kanda. Apa orang kaya pun selalu masuk pajak gadai ke? Apa kamu pikir orang kaya semua senang kah? Kadang-kadang pun sasak ke? Kenapa Kanda nampaknya sedih? Kanda Kasim Baba dah marah lah sama Kanda. Dia bilang Kanda ni pemalas. Memanglah Kanda pemalas. Bukan nak ingat cari kerja. Pergilah potong-potong kayu ke di hutan. Ini tidak. Sampai nak makan pun pinjam orang. Kanda ni bukan pemalas, Norsia. Kamu bukan tidak tahu. Negeri kita ni memang panas. Tulang Kanda ni semua dah reput. Ya, Norsia. Marilah sini, sayang. Ada dengar? Bunyi apa itu Kanda? Inilah bunyi tulang Kanda reput. Bukan Kanda pemalas. Lelong, lelong, ya Habibi, ya Maulana, ya Syiri, ya Syekh. Ya Habibi, ya Maulana, ya Syiri. Lelong, lelong. Ya Syekh, ada seorang gadis dari Turkistan. Rupanya cantik, tanggung puas hati. Buka mukanya dahulu lah, kita nak tengok. Baru kita orang semua boleh beli. Asmara Dana, tuan tak percaya dengan saya? Tidak. Cukup cantik. Buka dululah, saya mau lihat dah. Jangan khawatir. Ya, mesti buka dari muka. Macam dia diajari, ya Syekh. Bukalah sekarang, buka. Buka. Nak buka, bukalah. Allahumma. Ampun aku. Perubahan apa ni? Ini ada perempuan cantik. Alamak, oi, kedih. Canduk, murah-murah jual. Canduk. Mari encik, tuan-tuan beli canduk. Cik Siti mau beli canduk, murah-murah Cik Siti, murah-murah. Canduk. Beli satu ganja, Cik. Beli satu. Ganja. Mari tuan, mari puan. Beli ganja. Satu ganja. Beli satu. Ganja. Mari, ganja. Beli satu, Cik. Beli satu. Ganja. Assalamualaikum. Cik Siti mau beli apa? Saya mau beli belajar. Lah. Jangan cakap kuat-kuat. Nanti polis tangkap sama saya. Jual belajar mempolis tangkap? Benar, Cik Siti. Jual candu ada lesen, jual ganja ada lesen. Tetapi jual belacan tak ada lesen. Saya smuggle dari Melaya. Oh, Cik Siti mau berapa bungkus? 1. Saya pulang, Mak Encik. Bagus, Marjina. Bagus. Marjina, ada kau beli barang-barang yang aku pesan tadi? Dapat, Mak Encik. Tapi hari ini semua barang-barang naik harga. Entahlah. Apa mau jadi dunia ini aku pun tak tahu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Marjina! Saya, Tuan.
Saya datang, Tuan. Kau ambilkan aku segelas susu, ha? Baik. Pelacan apa yang kau beli ni, Marjina? Banyak hafal lah. Itu pelacan Pulau Pinang, Mak Encik. Pelacan Pulau Pinang? Barangkali hidung aku yang sumbat. Kenapa Dinda menangis ya, Nursia? 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 Apa pasal ni? Kalau Kanda tak mau cari kerja, biarlah Adinda keluar dari rumah ini. Nursia, janganlah Dinda bikin Kanda punya hati susah. Kalau Dinda tak suka lagi kepada Kanda, antarlah Kanda balik ke rumah mak bapak Kanda. Oh, kalau begitu Kanda jadi perempuan ya? Dinda jadi laki-laki? Baik, sekarang biar Kanda masak. Dinda cari kerja. Nah, ini gandanya. Hei Nursia, Dinda ni nak ke mana ni? Dinda nak potong kayu di hutan. Nursia, sudahlah tak apalah. Biar Kanda saja potong kayu di hutan, ha? Dinda masaklah. Kanda lah masak. Lesen Kanda sudah mati dah. Siapa tak sayang Dini, oi.
Nanti. 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 Hai, kamu ini siapa dah? Saya reporter lah. Reporter? Aku bikin gua dalam hutan pun kau tahu lah. Itu memang saya boleh kerja lah. Apa kamu dah? Awal kan kamu nyanyi buka pintu gua tadi? Ada kertas tak? Oh, kertas ada. Pensel? Ada. Minta. Apa? Itu bukanya lah, nanti aku tulis tutupnya. Oh, tutup. Terima kasih. Hai. Hai, reporter. Tapi, jangan kasih tahu lain orang, ah? Jangan takutlah. Aduh, lupa tadi. Aduh. Rampung Stains Martinum. Penyamun banyak dapat uang emas. Hai Cipu, ini hari kita dapat uang emas sebanyak Cipu. Bagus. Cipu, ada bonus tak? Tengah bulan gaji. Arigato Cipu, arigato. Kejap. Kurun mak. Oi, beri gol. Apa yang kau jual kasut buruk? Kasut baru tak ada ke? Kedai besar tak ada ke? Ini hari public holiday lah, Cik. Kedai besar semua tutup. Potong gaji setengah bulan. Allah. Apa masalah kamu? Dengan tiba-tiba terus mengerang. Saya sakit, Cik. Sakit unta. Sakit unta? Doktor, apa dia sakit dah? Kurang vitamin C. Nak tahu apa vitamin C? Aduh. Hei, dekat doktor naik babi. Baik. Siapa tu di sana? Aku orang kaya. Aku mau minta tolong dengan kau. Boleh tidak engkau tolong rompak aku biar rumah?
dekat rumah engkau tak ada radioka kah? Radioka? Kalau malam tak ada. Kalau siang memang banyak. Hai, apa pasal kau suruh aku rompak rumah engkau? Pasal aku mau lari dari bayar hutang. Malam ini kita kerja overtime. Berhenti! Sarjan! Ya, Cik. Kumpulkan orang-orang kita. Kita pergi rompak rumah kaya dah. Hai, Cik. Hai. Bahasa apa dah, hai? Pasal bapa aku mudah-mudahan dululah. Kumpul. Hai, lekat sikit, hai. Lepas semua. Berkumpul. Lekat sikit. Macam mana korang ni berkumpul macam ni kerbau lah? Hai, ini macam korang baris kah? Betul-betul lah. Lekat sikit lah. Apa korang punya otak bagaimana dah? Semua sudah selesai, Cik. Niat ngengson matek ajis marisen. Penyamun! Haji! Haji Mi! Kampung Isen smart film. Hah? Oh. Hai. Ismail ingsun mata kaji Ismail ngising. Alamak, apa dah ini? Wan Mas, aku jadi kaya, Wan Mas.
Apa hal minum dulu dah. Untuk mempertahankan diri. Rampung ising semarti lem. Alamak, kau bikin aku terperanjat dah. Apa sah Kanda pakai topi besi? Kanda masuk soja lah. Ya Allah, uang emas. Dari mana Kanda curi uang ini? Kanda bukan curi. Kawan Kanda kasih dah. Kawan Kanda siapa? Kawan Kanda siapa? Hei, kau berapa banyak mau tanya dah? Kau pergi rumah Kanda Kasim Baba, pergi pinjam cupak lah. Pergilah, kalau aku tangan sekarang. Pergi. Baiklah. Alamak, tengoklah. Perempuan ni tak mau tutup pintu pula. Mak Encik Nursia. Kenapa datang di pintu belakang? Ada hajat apa, Mak Encik? Margina, saya datang nak pinjam cupak. Oh, baiklah. Nanti saya beritahu Tuan Kasim Baba ya. Baiklah. Silakan masuk, Mak Encik. Nak Kanda? Sedap tak? Siapa yang masak? Adinda lah. Siapa lagi? Itu pasal lah tak sedap. Tuan Kasim Baba, Mak Encik Nursia mau berjumpa. Suruh dia pulang tak? Malam-malam tak boleh pinjam gandum lah. Bukan. Dia bukan nak meminjam gandum, Tuan. Tetapi dia nak meminjam cupak. Suruh dia tunggu. Malam-malam boleh pinjam cupak. Baik. Apa muskil pula Alibaba mau pinjam cupak? Ya, Alo ya? Apa Dinda tak tahukah pasal Alibaba nak pinjam cupak malam-malam? Entah. Allah, Dinda pun marah ke? Kanda pergi tengoklah. Tunggu sebentar, Mak Encik. Tuan Kasim Baba mau berjumpa. Baik. Oh. Ya, Nurja. Apalah Alibaba mau bikin dengan kami punya sukan? Saya tak tahu, Kanda. Saya hanya jalankan perintah. Ajaib. Sungguh ajaib. Sungguh. Ya, lo ya. Ya, Kanda. Allah, mak lekaslah sikit. Nursia sudah tunggu. Bukan main lama sangat.
Nursia, apakah kamu ni sudah makan ke belum? Sudah, Kanda. Kalau belum makan, marilah makan rumah abang. Ada roti, ada lauk kurma. Abang sumpahlah, wallah abang tak kedukut lah. Ini dia, Kanda. Nursia, inilah cupa. Terima kasih. Dinda pulang dulu. Nursia, nanti abang bukakan pintu. Terima kasih. Aluya, Kanda sungguh muskil di atas kepala Kanda, Aluya, Kanda sungguh muskil di dalam kepala batu Kanda. Alibaba dia satu orang yang miskin. Apa dia mau bikin dengan Kanda punya sukan? Kanda mau pergi tengok. Kanda, nanti dulu, Kanda. Nanti. Sabar-sabarlah, Kanda. Kanda jangan pergi. Sebab Dinda sudah lekatkan getah di belakang punggung Cupa. Allah, Aluya, Kanda tidak sangkalah Dinda punya otak bergeliga macam boleh bikin batu cincin. Aluya, Dinda masuk kurma tadi bukan main sedap macam batu. Batek. Kenapa Kanda buka baju, tak buka topi? So, jangan kena turun pangkat dah. Mana Cupa? Satu. Kanda hairan lah apa Alibaba bikin dengan Kanda punya sukat belum kasih balik sudah malam-malam begini. Kanda, sabar-sabarlah, Kanda. Iya, apa macam Kanda boleh sabar? Jangan-jangan dia kasih masuk Kanda punya sukat ke pajak gadai. Malam-malam mana ada pajak gadai? Iya, tak iya pula. Malam-malam mana pula ada pajak gadai. Tapi apa dibikin dengan Kanda punya sukat? Apa yang dia sukat? Ini macam lama-lama bankrupt. Si habis jahanam lah. Kanda pendeknya. Nak buat tinang, buat tokang, dia buat tai dijai. Ya, Nursia. Dinda kembalikan Cupa ini ke rumah Kanda Kasim Baba. Baik. Tegas. Alamak, perempuan ni tak mau tutup pintu lagi. Wah, saya sudah jadi orang kaya. Saya mesti tukar saya punya jalan. Ini macam jalan. Ini macam-macam monyet dah. Ini pun tak boleh dah. Macam orang sakit malaria dah. Ini macam yang bagus. Kamu bin Singh. Sign sini. Gaji kamu 150 dirham. Kamu bin Kahar ya? Sign sini. Gaji kamu pun 150 dirham. Baik, Cik.
Kamu mau taruh sana ya? Baik. Sign sini. Gaji kamu pun. Hai. Siapa sana cakap? Aku orang kaya. Oh, orang kaya. Mau apa? Kemarin aku suruh kau rompak aku biar rumah, sekali sampai licin kau kebas. Sikit-sikit sudahlah. Sekarang aku sudah jatuh miskin, papa ke dana, 1 sen haram pun tak ada. Sekarang aku jadi peminta sedekah lah. Lain kali jangan lari dari bayar hutang. 150 dirham. Ben saja. Saya sana. Gaji kamu 30 dirham. Hai, saya saja, Encik. Apa pasal lain orang dapat 150 dirham, saya dapat 30 dirham? Kamu berapa banyak ambil IOU dah? 130. Hai, potong habis? Potong habis. Alamak. Tak sudi aku bulan ni. Ben Fiji. Oi, pendek. Apa sangkut itu menung? Asal gaji kena potong lah. Lain kali jangan banyak ambil IOU dah. Oi, nanti lah. Oi, pendek tu. Watashi ara matairu banyak cantik lah. Ara matuan. Dia menari lah gere. Oi, kawan-kawan nanti. Pendek. Engkau jangan susah hati lah, pendek. Kalau engkau tak ada wang, aku boleh belanja lah. Nanti. Apa guna tunggu lama dah? Mari kita keluar joli dah. Celaka engkau orang. Bikin aku baca monyet. Kau ingat aku ni prewek kah? Aku saja dah. Cik, ini malam saya nak kerja overtime lah. Overtime? Ah, Tak boleh. alamak. Sekarang kita sudah pakai undang-undang baru. 1 hari 8 jam kerja. Hari Sabtu setengah hari. Hari Minggu holiday. Faham? Oi, hai. Siapa sana cakap? Saya orang kaya lah. Saya minta kau tolong kidnap sama saya. Kidnap? Dapat biar? Istri saya selalu bikin susah sama saya. Apa orang mau beli, semua dia mau beli. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Orang beli radio baru, dia mau radio baru. Orang beli baju baru, dia mau baju baru. Itu pasal saya minta tolong kau kidnap sama saya lah. Sorry lah. Ini hari-hari Sabtu setengah hari. Besok hari Minggu holiday. Kalau awak mau saya kidnap sama awak, hari Senin bolehlah. Kalau kau tak mau kidnap saya ini hari, saya panggil lain penyamun. Kalau awak berani mencari lain penyamun, seluruh persatuan penyamun akan mengambil tindakan. Cik, kalau tak boleh kerja overtime pun tak apalah, Cik. Tapi saya minta tolong sedikit, boleh tak? Minta tolong apa? Tolong pinjamkan saya Cik punya buah.
Dadu lah. Dadu. Lain kali cakap bayar terang. Nah. Tapi ingat. Ini buah dadu. Kalau buka, hanya 3 kali aja. Baik, Cik. Mari. Siapa mau lekas jadi kaya? Mari teman saya. Mari ya Habib, mari ya Syekh, mari ya Sidi. Siapa mau lekas jadi kaya? Mari teman saya. Sini ada nombor 1 sampai 6. 1, 3, 4, 5, 6. Ini dadunya. 1, 3, 4, 5, 6. Awak boleh tikam. Nombor berapapun awak suka. Kalau nombor awak kena, awak tikam 1 dirham, saya bayar 100 dirham. Kalau awak tikam 10 dirham, saya bayar 1000 dirham. Kalau awak tikam 1000 dirham, saya bayar beribu dirham. Mari lekas tikam. Awak pun boleh jadi lekas kaya. Mari. Tikam. Bagus. Tikam. Tikam. Ini dadunya. Saya buanglah. Mari ikut dengan saya. Siapa yang kena? Mari ikut dengan saya. Alamak. Nanti. Nombor 2 lah. Mari kita lihat. Mari nombor 2 lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Mari. Tiada siapa pun yang kena, saya menang lah. Jangan putus asa. Tikam lagi. Barangkali ini kali pasti nanti awak semua baik. Tikam. Tikam. Tiada siapa lagi mau tikam? Saya buanglah. Mari kita lihat siapa yang kena. Mari. Alamak, nombor 2 lagi lah. Apa boleh buat nombor 2 lagi lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Alamak, tiada siapa pun yang kena. Nombor 2 saya menang lagi lah. Mari. Jangan putus asa. Awak boleh tikam lagi. Barangkali ini kali pasti nanti awak semua baik. Tikam. Awak pun boleh jadi lekas saya. Tikam. Tikam. Jangan putus asa. Tikam. Tiada siapa lagi mau tikam? Saya buang ini dadu lah. Nanti aku nak tikam lah. Kau orang miskin pun mau tikam kah? Kau punya uang simpan pergi makan sudahlah. Dulu aku orang kaya dah. Aku pergi rumah sudah kena rompak. Itu pasal sekarang aku sudah jadi papa kedana. Kau pun boleh tikam lah. Semalam aku mimpi nombor 2. Aku nak tikam nombor 2 lah. Nombor 2 tidak boleh lah. Saya sudah register lah. Tak apalah. Kaya dia pasal aku tikam nombor 3. Bagus. Sekarang saya buang ni buah dadu lah. Sekarang mari ikut sama saya. Alamak, lagi nombor 2 lah. Nombor 2 lah. Nombor 2 lah. Alamak, nombor 2. Nombor 2 lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Tiada siapa pun yang kena nombor 2. Saya menang lagi lah. Sekarang saya mau pulang dah. Mana lagi lah? Nanti saya cakap dulu dah. Saya tak boleh buka. Ini buat dadu lebih daripada 3 kali dah. Itu petua guru saya lah. Kalau awak mau, lain minggu boleh dah. Sekarang saya mau pulang. Mana boleh ini macam? Berapa banyak aku kalah lah. 3 bulan punya simpan, semuanya habis. Ini hari pendek banyak uang lah. Ya. Kenapa dia berhenti? Buat kalah lah. Mari kita ikut sama dia. Yush, mari. Oi, Benin! Pendek, apa tahu Mek berhenti lah? Dah sehingga banyak baik ini hari lah pendek. Anda koreka? Minang nimpang kah? Semua nombor 2 kah? Betul kau pandai lah pendek. Itu pasal aku buka 3 kali. Kalau aku buka 4 kali, tentu aku kena bedal lah. Apa macam semua orang lari ni ya?
Mari kita pulang. Nanti dululah, Kanda nak bagi sedekah kepada orang miskin ni lah. Ali! Ya Ali! Ali! Apalah kamu ni berdua sudah tak mau datang-datang lagi ke rumah aku lah. Isteri aku pun sudah rindu dengan kamu berdua. Tak apalah, ini malam aku adakan kenduri ya. Engkau datang berdua. Nursia? Baik. Ini malam nanti saya datang. Ini malam saya datang. Lupa ya Nursia, jangan lupa ya. Ya Kak, baik. Banyak betul. 1 dirham, murah-murah jual. 1 dirham, murah-murah jual. 1 dirham. 1 dirham. Ini 1 dirham. Oi, Cip mana lah? Cip lah. Cip lah. Ramu. Terima kasih. 1 dirham, murah-murah jual. 1 dirham, murah-murah jual. Mari beli. 1 dirham, 1 dirham. Dina makan 1. Kanda makan 1. Cip! Apa dah kau ni pendek? Orang mau senang-senang kamu mau ganggu kah? Tidak, Cip. Saya mau cakap pasal kita punya perniagaan dah. Oh, perniagaan. Kanda ini niaga apa? Kanda niaga import. Oh, import ekspor. Tidak. Kanda tak pernah ekspor. Lain orang ekspor. Kanda import. Ya kekasih, tolong bawa Kanda sedikit minuman. Baik. Ada apa saja? Saya ada lihat satu orang kaya, Cip. Tadi siang di pasar, dia tabur uang emas. Wah, kurma. Baru tadi, dia kasih hadiah lagi sama orang. Dia betul kaya, Cip. Sajen, kumpulkan orang-orang kita semua. Kita pergi rompak sekarang juga. Sorry, Cip. Ini hari-hari Sabtu, setengah hari. Besok hari Minggu, holiday. Kalau Cip nak rompak, hari Isnin bolehlah. Sorry dah. Masa ke Kanda? Kanda sudah kena main dah. Ali, apalah guna kau sembunyikan itu rahsia? Kalau kau kasih tahu itu rahsia sama Kanda, itu harta pun tentu tidak ke mana-mana. Baiklah Kanda. Kalau Kanda mau tahu, saya boleh ceritakanlah. Kanda tahu tidak itu Bukit Korma? Koma? Ya. Apa ada di sana? Sana ada batu bata. Itulah orang semua tidak tahu. Di luar memang batu bata, tetapi di dalam harta karun. Harta karun? Mana ada pintu? Itulah orang tidak tahu. Pintu memang ada. Tapi nak buka itu pintu mesti mau dengan syarat. Syarat? Apa syaratnya? Syaratnya mesti mau menyanyi. Menyanyi? Lagu apa dah? Lagu Samia Gamal? Bukan lagu Samia Gamal lah Kanda. Lagunya ini macam lah. Niat ingsun matek aji semar ngising. Niat ingsun matek aji. Apa lagi? Matek aji semar ngising. Matek aji. Niat ingsun matek aji semar ngising. Betul. Kalau Kanda menyanyi, pintu boleh terbuka? Iya. Niat ingsun matek aji semar ngising. Alamak ke Kanda ni betul pandai. Betul pandai. Kanda pergilah sekarang kat Bukit Korma. Kanda kasih apa? Kanda, nantilah dulu nanti. Kanda nanti. Saya belum cerita lagi tutupnya. Niat ingsun matek aji semar ngising. Ali Baba, kemana Kanda Kasim Baba pergi? Kanda Kasim Baba pergi jumpa sahabat lah. Sebentar lagi dia pulang.
Ingsun mata kaji Sembarang ngising. Alamak, ini macam banyak punya harta. Aku sudah tentu boleh jadi tambah kaya. Lebih kaya dari Sultan Saudi Arabia. Mas. Apa lagi? Singa emas. Berberatlah. Boleh bikin perhiasan rumah lah. Bayar aku sendiri dah. Kanda tidak sayang sama Dinda. Subhanallah, Kanda sayang sama Dinda ya kekasih. Kanda kasih tempo hanya 1 tahun. Sesudah 1 tahun, Kanda terus bertobat. Kanda tidak mau lagi kerja import. Di sana nanti Kanda akan mengambil Dinda sebagai istri Kanda. Setuju? 1 tahun macam 100 tahun dia lama ke Kanda. Allah mahu Kanda pun macam 1000 tahun lah. Cip, kawan-kawan kita semua sudah mengantuk. Mari kita pulang, Cip. Kamu kasih rusak aku punya program lah. Aduh, ya kasih, jangan sedih. Kanda pulang dulu ya. Bila nak jumpa lagi Kanda? Lain kali punya bank holiday lah. Oh, Benyamun, kau usah duduk Malaysia sana. Mari berambus pulang. Kas. Berapa banyak, ha? Boleh isi lagi? Kurang ni. Apa lagi? Aduh! Panas! Nasib baik engkau panas. Kalau kau tak panas, engkau nak aku kapas dah. Apa ni? SS2 tak? Ini pun kalau aku jual ada harga dah. Nani kah? Nani kah? Cipusa, satu mikir kah? Aku. Siapa curi? Rompong iseng smartilum. Niar ngising, semar ngising, eson ngising.
Eson ngising, semer ngising, kabeh wong padha ngising. Ali Baba. Ali. Marang Prabu keponten barang skeper. Takta aku pun ekor. Niat ngingson mateg aji semar ngising. Ayo, pokok jangan sangat serius. Mana dia? Ulas. Mana sudah lari? Tadi Watasyara tengok dia punya kaki lah. Tak nampak mana dia lari. Oi, mesti cari sampai rapat. Betul kau nampak sama dia tidak ada? Honto yo, dia punya kaki luar nampak. Banyak. Nanti dulu dah. Allah sudah tak ada. Barangkali dia ada pakai ilmu gaib. Ayo. Engkau dekat depan pun tak nampak dengan dia? Tak ada. Engkau pun tak nampak juga? Tak ada. Aku pun tak nampak. Mana dia dah pergi dah ni? Aku tak pernah tengok engkau punya muka. Siapa? Engkau muka baru ya? Aku pun penyamun dah. Dia jadi penyamun dah. Baru lain hari aku masuk. Ini semua aku dah yang kebas. Penyamun kau punya ya? Wih, kau berapa dong kau? Aku kasih kau duit kopi, kau lepaskan aku boleh tak? Tak ada. Buah kurma. Sampai licin kamu kebas. Kamu kenal aku siapa? Allah, Mak. Baru aku tahu. Rupanya adik John Wayne pun ada terlepas dekat-dekat sini. Diam dah. Apa kedana aku dia buatnya? Sudahkah kamu register nama kamu jadi penyamun? Nama aku sudah kena potong lah pasal aku tak bayar yuran. Tuan Hakim, ini orang salah atau tidak dan apa hukumannya? Salah, hukum bunuh. Sarjan? Ya, Cip. Bawa senapang. Baik, Cip. Bawa dia ujung sana. Allah, Mak, senapang apa ini besar sangat? Inilah senapang gajah. Senapang gajah? Tolonglah tembak aku dengan senapang yang kecil sikit. Ini kena muka aku berkecai nanti. Sarjan. Ya, Cip. Bawa barang. Baik, Cip. Larikan di sana. Belacan. Siapa nama kamu dah? Kasim Baba dah. Kasim Baba.
Sebelum kamu mampus, kamu boleh minta apa yang kamu minta. Aku mau minta kau mesti menghormatkan hari aku mati. Kau mesti mengadakan satu hari public holiday. Dengar sini penyamun semua. Satu hari public holiday. Baik. Okeylah. Sekarang kau matilah. Nanti ada lagi satu permohonan aku lah. Ada lagi? Apa lagi? Engkau punya rumah banyak semut ya. Habis digigit perut aku lah. Tolonglah gagukan sikit. Engkau nak mampus macam-macam lah. Bukan main sedap dah. Ini macam kalau aku mampus pun puaslah. Cukup? Cukup. Sekarang kamu matilah. Buka mata. Senyum. Kenapa, Kanda? Kanda macam mimpilah. Barangkali Kanda kasih Baba dalam kemalangan. Itulah, tidur tak mencuci kaki. Kenapa, Kanda? Kanda khawatir, Norja. Kanda khawatir. Kanda kasih Baba belum pulang lagi. Khawatir, Norja. Kanda khawatir. Ya Ali Baba tolong sama Kanda. Tolong carikan Kanda Kasim Baba. Dia belum pulang lagi. Kanda khawatir Ali Baba. Baik. Jangan nangis, Kanda. Jangan nangis. Mudah-mudahan Kanda Kasim Baba dalam selamat. Oi, apa kau orang bikin di dalam lagi, ha? Apa kau orang kerja sikit pun malas kah, bodoh? Semua sudah selesai, Cip. Rampong ising smartilam. Dengar sini baik-baik penyamun-penyamun semua. Untuk menghormati hari matinya Kasim Baba, kita mesti mengadakan satu hari public holiday. Yeay! Aku belum habis cakap, kamu dah lompat-lompat. Macam monyet lah. Tapi ingat, besok masuk kerja balik, ha? Sajem. Ya, Cip. Jalankan kewajipan lekas. Baik, Cip. Penyamun! Hati-hati! Hati-hati! Apa dah punya kepala penyamun dah? Ia punya skuter pun kau kebas. Alamak. Basikal pun basikal dah.
Ngan ingsun matak aji semar ngising. Alamak apa dah jadi dah? Kanda Kasim Baba! Kanda Kasim Baba! Kanda! Hah? Kanda Kasim Baba. Kanda Kasim Baba. Jangan menangis, Kanda. Jangan menangis. Mudah-mudahan Kanda Kasim Baba dalam selamat. Marjina, mereka belum pulang kah? Belum nampak-nampak lagi, Mak Encik. Tak apalah. Marjina, pergi siapkan sedikit susu ya. Baik, Mak Encik. Mari, Kanda. Nursia, Kanda khawatir, Nursia. Kanda khawatir. Kanda takut kalau terjadi apa-apa pada Kanda Kasim Baba, Nursia. Semalam Kanda bermimpi banyak tak baik, Nursia. Kanda bermimpi makan kepala gajah, Nursia. Jangan menangislah, Kanda. Ali Baba, Ali Baba, Ali Baba, Ali Baba. Kanda Kasim Baba mana? Kanda Kasim Baba mana, Ali Baba? Sudahlah, jangan bising-bising lah. Nanti orang dengar, kita malu lah. Kanda Kasim Baba mana lah? Ini ya. Sudahlah, Kanda. Janganlah menangis. Kanda bukan tak tahu. Sudah bertahun saya tak nangis. Nursia, bawalah mayat ni ke atas. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Marjina. 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 Kanda Kasim Baba sudah mati. Sekarang kau pergi cari tukang jahit untuk jahit mayat Kasim Baba. Tegas. Kalau dia tidak mau, berikan wang ini. Tegas. Baik, Tuan. Tegas. Nanda hoi putih hoi hai. Tegal katong. Wah, tipu lanjat. Gua ingat dumo kinep sama gua. Tauke, bolehkah Tauke ikut saya pergi rumah saya? Malam ini macam bigi dulu mah. Tak mau lo. Nanti tu laki hantam gua kepala. Jangan susah. Saya tak ada suami lah. Apa pasal? Saya mau suruh jahitkan satu barang. Ayah, besok boleh. Tauke, tunggu. Hah? Saya kasih upah 1 bungkus wang emas. Sekarang boleh jahit deh. Itu tunggu sikit jam gua angkat beg deh. Sekarang boleh pergi, Lalan. Bagus. Tetapi Tauke mesti tutup mata. Tutup gua punya mata. Boyo di. Tunggu. Saya kasih lagi upah 1 bungkus wang emas. Jok. No. No, bau. Ay. Yuk, boleh tak? Boleh. Pandang sana. Uang kalau simpan beg itu. Abang mau jadi belum tahu. Lato. Jalan-jalan. Kaki sakit. Jalan cepat sampai. Jalan dalam sampai. Apa macam deh. Belum tahu. Apa sudah sampai? Sekarang sudah sampailah Tauke.
Oh, sudah sampai. Hai, tu weekend gua maknya gelap. Hai, maknya susah lagi. Ini macam besok gua mesti jumpa mata seng-seng. Hei ya. Apa pasal tu semua orang macam mak Zolo? Okey, sudah jangan banyak cakap. Sekarang pergi jadi itu barang lah. Dekat. Oh. Ini apa balang? Bantal. Oh, bantal kau ah? Oh. Kya, oh, lo, ji, do, ji, ya, lo, nya. Ina, ding, dong, da, ding, long. Nanti. Kalau Tauke sanggup jahit itu barang, saya kasih Tauke 1 bungkus uang emas. Wajah kasut, bukan jahit orang nanti. 2 bungkus uang emas. Wajah ayah kasut ni bukan jahit orang nanti. 3 bungkus uang emas. Jangan mau tak. Wajah ayah kasut ni bukan jahit orang. Baik, kalau Tauke tidak mau jahit itu barang, saya cari lain tukang jahit. Siapa cakap kau tak mau jahit? Oh, Tauke sanggup jahit itu barang? Tentu. Pergi jahit. Kawan kasih datang. Ambil. Kau 1 kali jahit, dia tentu kau jadi kaya. Ya, betul. Besok kau mesti angka buka kira besar. Nang buti nang, kui buti kui, ai butai mi di ti, ai la ja ju de ling dang dong dong, ing dang dong dong ding dong dong, ola ni nai ai buka ma. Penyamun! Dere! Nawe! Buka! Bahasa apa engkau cakap? Dengan si penyamun-penyamun semua. Siang ini kamu semua boleh berehat-rehat. Tapi digantikan dengan kerja malam. Adan! Sedia, Cik. Engkau boleh tukarkan pakaian engkau yang cantik-cantik. Engkau pergi ke kota Baghdad, cari rumah Kasim Baba. Kalau engkau sudah berjumpa dengan rumah Kasim Baba, engkau berikan tanda bangga. Faham? Ai, Cik. Ding dong dong ding ding, ding dong dong ding, ding dong 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 ding dong ding dong dong, ding dong 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 ding dong ding dong, ding 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 ding, ding 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 ding, lo 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 Ayya, lu punya baju banyak cantik deh, macam orang langsing. Habib, lu mana datang? Aku datang dari Negeri atas angin dah. Oh, atas angin pun ada negeri. Ada, banyak ada. Wah, sudah dulu dalam ini Nagali lakat 80 tahun di. Baru dengar atas angin ala negeri. Hah? 80 tahun? Mana boleh? Hei, Toki punya umur berapa sekarang? Wah punya umur 50 tahun di. Hah? Alamak, apa macam Toki tinggal di sini 80 tahun? Tapi rumah Toki baru 50 tahun. Oh, itu pasal 30 tahun gua punya bapak suka tinggal sini. Oh, jadi Toki tinggal di sini turun-temurunnya? Gua sekarang sudah jadi local citizenship di. Hei, Toki Toki tinggal di sini lama ya? Hah? Toki ada tahu itu rumah Kasim Baba? Kasim Baba. Ayo.
Kasim Baba. Apa pasal? Oh, tidak. Itu Kasim Baba. Aku punya bapak. Saudara dah. Oh, Bapak Sidala. Ayah, mamanya kesian ti. Kasim Baba sudah mati. Oh, tahu sana ni. Tahu sana ni. Oh, ada satu malam, satu perempuan, makanya cantik. Dia tutup dia punya muka. Dia latang gua punya kedai. Dia angkat uang emas. Banyak sekali. Dia kasih sama gua. Dia panggil gua tutup gua punya mata dia. Dia angkat gua pergi dia punya rumah. Dia pikir gua bodoh. Gua tak ada bodoh. Dia panggil gua pergi dia punya rumah. Sudah sampai dia punya rumah. Semua orang dalam rumah di macam mabuk solo. Gua tipu lanjat. Dia panggil gua pergi jahit. Aku pergi jahit. Itu gua tengok. Itu Kasim Baba. Dia punya tangan satu tulung kiri. Satu tulung kanan. Gua tipu lanjat. Toki tahu di mana dia punya rumah. Boleh tunjuk tak? Gua tahu, Ti. Aku tahu dia punya rumah. Mana? Itu, Ti. Terima kasih. Tak payahlah. Aku boleh pergi dah. Tak payahlah. Terima kasih saja dah. Gua boleh tunjuk. Tak apa, gua boleh tunjuk. Dosa kado. Gua pun local citizenship. Tunggu. Duduk. Tunggu, ha. Dosa mana-mana ya. Tahu, duduk. Ada apa, Sarjan? Saya sudah pangkah rumah Kasim Baba. Bagus. Dengar sini penyamun-penyamun semua. Ini malam kita semua ada kerja lah. Sarjan. Saya, Cip. Ini malam awak off duty. Penyamun-penyamun semua. Malam ini kita rompak rumah yang ada tanda pangkah. Itu dia rumahnya. Serbu! Sibuk, kita sudah masalah rumah. Apa ini bau busuk lah? Balik cuci lah. Dengar. Itu orang mana-mana apa begini. Kau Sungai Road punya penyamun dah. Makan belacan. Aku
Aku suruh kau pergi pangkal rumah Kasim Baba, apa pasalnya kau pergi pangkal rumah kecil? Engkau tahu berapa rugi aku hari ini kena beli minyak wangi? Cuba kau tengok kawan kau punya badan. Semuanya kena najis. Haram. Bodoh. Baral. Bahlul. Kelabu asap. Kamu mau taruh saham? Hei. Aku kasih kuasa penuh sama kamu. Besok kamu pergi ke kota Baghdad, cari rumah Kasim Baba dan berikan tanda pangkat. Faham? Hai. Mata kasih orang susah tau. Udahlah. Itu siapa cakap? Itu macam dia cakap, kasih mandi orang mati lah. Oh, mandi mati orang? Ya. Oi, anak tak tunggu luar. Watashi masuk dalam. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk. Silakan masuk. Oh, Allah baik. Tuan punya pakaian saya tak pernah tengok dah. Cik Lu datang daripada mana dah? Dari Nippon lah. Oh, apa ada datang kemari? Oh. Watashi mau tahu sikit ne. Dalam 2-3 hari to, anata mati orang kah? Orang mati? Tak ada. Oh. Kamu jaga butur kah? Lagi potong kabar. Ada. Siapa? Itu Kasim Baba. Kasim Baba? Di mana tinggal? Lorong 3, 1, 2, 3. Sok ni. Itu bikin kasut punya depan. Sok na. Arigato. Ato. Tidak seperti burung sangkar hatinya sedih, hidupnya sukar. Makan diberi minum. Tadi ada orang datang ke kedai saya. Dia mau tahu di mana rumah Kasim Baba. Alamak, saya terpaksa terus terang. Alamak, ada yang pukul kepala saya. Arjuna, tolonglah tengok rumahnya baik-baik ya. Saya fikir itu orang jahat lah. Indah di waktu pagi burung bersiul bernyanyi-nyanyi. Terbang di
itu dia rumahnya. Serbu! Ini gua ada Ini lagi satu, Cik. Ini. Ini ada lagi satu. Alamak, itu satu. Ini bukan apa banyak pangkah dah. Sudah ganti baru. Pun ada pangkah. Kita sudah kena tipu lah. Mari balik. Cilaka punya Mumu Tarusan. Kamu pun lagi satu bodoh. Banyak makan belacan. Aku suruh kamu pergi pangkal rumah Kasim Baba. Apa masalah kamu pangkal tiap-tiap rumah di kota Baghdad? Bodoh. Bahlul. Unta. Bagal. Labu asam. Watak si surat pakai. Jangan banyak cakap dah. Doktor. Ya, Cik. Kamu siapkan 40 tempat persembunyian. Merupakan satu takarkah, buyungkah, satu apa saja. Asalkan 40 penyambung boleh bersembunyi. Baik, Cik. Biar aku sendiri pergi cari rumah Kasim Baba. Bodoh. Kau badan saya besar. Akal tak ada lah. Bodoh. Surara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kalau tak salah saya dah senampak muka Encik. Saya punya muka? Iya. Oh, itu dulu semasa saya jadi kepala penyamun. Sekarang saya sudah pencik. Encik ni barangkali dah lupa dengan saya. Saya pernah tengok saudara punya muka. Di mana ya? Saya yang jadi reporter dulu. Reporter? Allah mau sahabat lama. Ahlan wa sahlan. Jadi sekarang sudah tidak jadi kepala penyamun? Oh, sekarang saya sudah bertobat. Dan sekarang saya sudah menjadi saudagar minyak. Macam-macam minyak saya meniaga. Minyak sapi, minyak zaitun, minyak lembu, minyak unta, minyak kuda, minyak kelapa, minyak senyonyong, tai minyak. Jadi saya sudah kemalam-malaman lah. Saya tak tahu dekat mana nak simpan segala minyak ni. Bolehkah saudara tolong simpankan minyak ni hanya satu malam saja? Apa salahnya? Boleh lah. Di mana minyaknya sekarang? Ada di belakang, saya bawa 40 tong lah. Nanti sekejap saya buka pintu belakang ya. Baiklah. Pelan-pelan sikit. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Bawa ke ujung sini. Saudara, sudah siap? Silakan. Alamak, macam-macam minyak Syukur, alhamdulillah. Nasib baik ada rumah saudara. Jikalau tidak, mana saya nak simpan segala minyak-minyak semua? Sudahlah sahabat, sudahlah. Mari kita masuk ke dalam rehat. Silakan. Oh iya. Nah, uang mas. Terima kasih tuan. Silakan. Sila. Margina, aku ditutup pintu Margina. Silakan.
Tapi suara yang ramai-ramai tadi itu dari mana datangnya? Barangkali dari luar lah. Oh, jemput makan, jemput makan. Baiklah, baiklah. I see, my friend. Lagi 2 menit, pukul 12. Sahabat, Ya. apabila sudah cukup pukul 12, saya mengucapkan goodbye lah pada saudara. Apa pasal nak goodbye? Saudara masuk tidur, saya pun masuk tidur. Ya tak iya pula. Juga, habiskan. I sudah. Korang semua penyamun ya? Mau tunjuk berani? Sekarang kau sudah mati, aku pun senang hati. Ada lagi satu, Mancik. Lagi satu? Mana ada lagi? Itu di luar tu. Alamak, ada lagi. Apa sekarang kita mau bikin, Kanda? Kau pun tak tahu aku nak bikin. Marjina, tolonglah sama Mancik. Jangan khawatir, Mancik. Serahkan saja pada saya. Mari. Alamak, sudah tepat pukul 12 lah. Sahabat, goodbye. Sahabat, bolehkah saya minta izin pada sahabat? Saya nak tiup ini whistle lah. Whistle? Iyalah, kalau saya tiup ini whistle, saya tak boleh tidur lah. Saudara boleh tiup lah berapa banyak saudara punya suka lah. Thank you. Apa pasal pula? Pisau melekat belakangku dah. Sakit. Aku mati ya. Salah jatuh dah. Alamak Tuan, apa dah jadi ni? Marjina, apa kau sudah bikin sama aku bersahabat? Kau bunuh sama dia ke? Kau tak ada guna punya perempuan. Aku dah nak kesian sama sahabat aku. Alamak, ya apa dah jadi dah ni? Apa dah ni semua ni? Apa? Iya, perompak yang nak merompak rumah kita, Tuan. Dan membunuh kita. Dan di luar itulah kepalanya. Di luar tu kepalanya. Alamak, tak sangka minyak boleh jadi orangnya. Oh, rupanya kau kepala penyamunnya. Engkau menyamar sebagai saudagar. Kalau engkau berani, engkau bangunlah lawan sama aku sekarang. Matikan diri pula. Apa pasal kau senyum? Aku mati dalam iman.